Bab firman Allah, As-salamul mu'min. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata, dulu kami selalu bersembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salam kepada Allah dengan mengatakan assalamu ala Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu sejahtera, tetapi katakanlah at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi, dan seterusnya. Kita masih lagi di dalam kitab Tauhid dan duduk bincang tentang sifat-sifat Allah. Jadi Imam Bukhari seperti dulu juga dalam tarjamatul bab dia tu dia mari ayat Quran. Nak ceritanya bahawa sifat-sifat ini sabit di dalam Al-Quran, bukan dalam hadis saja. Takut-takut orang kata ini bab akidah. Jadi kalau hadis tu hadis dari mana? Tak padai kalau bab sahih saja. Dia kena mutawatir. Jadi Imam Bukhari ayatnya hak kuatnya sandaran hak nombor satunya ayat Quran itu sendiri. Hadis ini sebagai menguatkannya lagi. Jadi akidah ni sebab apa? Sebab Quran sendiri. Sebab Quran. Jadi hak firman Allah dalam tajuk ni, nak ceritanya sifat ini disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'min, dalam ayat As-Salamul Mu'min. Duduk situlah. Wallahu alladhi la ilaha illahu. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu ayat. Jadi hak naknya As-Salam Al-Mu'min. Jadi sifat As-Salam ini sebagai salah satu nama sifat Allah, ini ada di dalam Al-Quran. Dia nak ayat. Bila ada dalam Quran, ini akidah lah. Tuhan itu maha sejahtera. Sejahtera itu mana kau dia? Tak ada kurang. Itu makna sejahtera. Tak ada kurang, tak ada cacat. Kalau ada cacat, itu orang panggil tidak sejahtera, tidak salam. Kurang, sakit ke, lemah ke, apa-apalah sifat-sifat kurang itu tak ada pada dia. Tak ada dulu, tak ada kemudian, tak ada sama-sama, tak. Tidak pernah ada cacat ataupun kurang, ataupun tidak pernah ada kemungkinan, mungkin pun tak ada, nak didatangi ataupun nak berlaku kekurangan kepada Allah. Tak ada kemungkinan pun tak ada. Usaha nak ada, mungkin pun tak mungkin ada. Bagi orang Islam, akidah Islam, mana Allah SWT itu bersifat dengan sejahtera ni, tak ada mungkin. Hak dulu, hak bila-bila, mungkin pun tak ada kurang. Jadi sifat salam dia ni bukan sekadar dia tu sejahtera saja, bahkan dia adalah punca kesejahteraan sekalian alam. Jadi kalau kita kata segala bentuk kesejahteraan, kesempurnaan yang terdapat dalam dunia ni, bukan sekadar dalam dunia ni sajalah, dalam alam semesta ni, itu adalah mazhar ataupun kita kata fenomena lah, pernyataan sifat as-salam Tuhan. Sifat salam dia tu, itulah yang menyebabkan kita nampak segala-gala hak mana ada ni hak sempurna. Hak sempurna tu, itu adalah pernyataan sifat salam Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi oleh kerana hak lain kan, walaupun dia ada sempurna dia pun, dia akan ada juga kurang. Dia akan ada juga. Dulu kurang, sempurna tu seketika saja. Lepas tu kurang pula. Adalah lagu tu. Pada ketika sempurna tu, orang panggil gapo-gapo ni sempurna. Pada ketika itu adalah nyata daripada sifat as-salam Tuhan. Pada ketika tu. Pada ketika nyata pula kurang dia tu, sifat Tuhan yang lain pula bertindak pada ketika tu. Misalnya mati, tadi sempurna, segar. Sakit, Tuhan yang menyakit, Tuhan yang mematikan. Sifat tu hak bekerja. Sebab memang dunia ni bukan tempat sempurna, lagu itulah jadi. Lepas pada tu, sifat mematikan Tuhan ni saya tak ada dah. Dalam surga tak ada dah. Sifat tu tak ada, tidak bekerja. Sebab apa tak ada dah nak mati? Orang kau apa tak ada nak mati tu? Bila saya dalam neraka pula tu juga tak mati. Jadi learning kerja dia tu ada As-Salam Al-Mu'min. Dia yang memberi kesejahteraan. Jadi kesejahteraan dia tu selain daripada hak asal lagi dia buat, selain daripada tu kita boleh minta. Kita nak kesejahteraan, keselamatan, keamanan, kedamaian, kita boleh minta dengan dia yang boleh memberikan salamah, keselamatan kepada kita. Boleh minta. Bukan sekadar hak dia siap dah buat tu, tidak. Boleh minta. Al-Mu'min ni bukan makna mukmin yang beriman tu, tidak. Yang memberi keamanan. Segala keamanan mana-mana pun yang terdapat itu, dia yang memberikan keamanan. Dia yang memberikan keamanan. Itu makna al-mu'min di sini. Pada tu kalau hak tak ada aman, dia juga, sifat dia juga, sifat lain. Kalau hak beri rezeki murah luah tu, dia juga. Yang menyempitkan al-qabid, al-basit misalnya, dia juga. Sifat-sifat itu nyata di dalam dunia ni. Dia tu bersifat gitu dah, menjadikan al-khaliq, menjadikan sifat tu ada dah pada dia. Yani kemampuan, kuasa untuk menjadikan ada lagi pada dia. Ketika dia tak jadikan apa-apa lagi, ada dah. Tetapi nyata sifat menjadikan apabila dia menjadikan sesuatu. Kita katalah langit bumi ni jadi dulu. Sebelum pada tu Tuhan tak ada sifat. Ada. Cuma dia tidak guna, tidak buat lagi, tidak bekerja lagi. Sifat. Lepas tu manusia ni kemudian lagi jadi. Sifat menjadikan manusia tu kemudian lagi. Gitulah seterusnya hak lain-lain pun gitu. Jadi al-mu'min itu mana yang memberi keamanan kepada manusia.
Jadi keamanan tu hak asal kejadian dia buat aman. Dalam keadaan lagu ni aman, dalam keadaan gini aman. Dia buat tu dia buat. Lepas tu boleh kita minta pula. Bukan makna sifat dia tu bila dia buat enggak, dia tak ada kerja dak. Tidak lagu. Bila-bila masa kita boleh minta dengan dia. Minta dengan dia supaya kita aman, supaya kita damai, supaya kita tenang. Amin. Boleh. Jadi itu hak dalam Quran. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud berkata dulu pada masa semaya kita duduk kata assalamu ala Allah pada ketika tahiyat. Assalamu ala Allah. Salam sejahtera kepada Allah. Sebab pada asalnya dia suruh bagi salam secara umum gitu je. Lepas pada tu sahabat-sahabat pun kata assalamu ala Allah. Nabi SAW tegur. Dia kata tak perlu kamu nak minta salam untuk Allah. Sebab dia tu sendiri dah salam. Dia tu punca kesejahteraan dah. Dia tu tidak ada kebimbangan. Akan berlaku kekurangan kepada dia. Jadi kita nak minta ke dia. Minta-minta ni kalau untuk hak kurang. Nabi sekalipun assalamu alayka ayyuhan nabi. Mana-mana Nabi tu manusia, dia ada kurang dia. Ada kurang dia. So, sebagai manusia ada yang perlu dimohon dengan Allah untuk itu mensejahterakan dia, mendamaikan dia. Tuhan tak payah. Dia kata kamu tak payah kata lagu tu. Tapi kata lagu ni tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Ini dulu kita sudah bicara panjang dah ni. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Ini dalam Abu Daud dulu kita sudah bicara panjang dah. Ni apa dari segi makna-makna dia tu. Jadi hak lain salam kepada Nabi ada, salam kepada kita alaina wa ala ibadillahi salihin itu ada. Tapi salam kepada Allah tak ada. Maka kita patut minta kesejahteraan itu daripada dia untuk kita dan untuk orang-orang lain. Sini Nabi SAW mengajar kita bahawa dia adalah makhluk serupa dengan yang lain-lain juga ada kurang. Perlu mana boleh kita nak minta untuk bagi kesempurnaan kepada dia. Allah SWT sahaja yang tidak lagi. Hanya ni beza di antara Nabi dengan Tuhan. Haknya situlah innallaha huwassalam. Nabi kata itu sesuai dengan tajuk tu. Innallaha huwassalam. Allah tu sendiri sudah salam dah. Jadi tak payah nak minta dah untuk dia.